So hari ni aku nak luahkan perasaan sikit pasal golf. So macam ni tau. Kalau korang main golf, lepas tu korang buat mistake, drive OB ke apa, masuk bunker ke, tercepes ke, thin ke, fat ke apa, korang janganlah baling club, marah kat diri sendiri, menjerit-jerit. Sebab orang lain yang main golf dengan korang, lepas tu tak nak main dengan korang dah. Sebab kita orang bukan akan fikir yang macam, alah, ui, kesiannya dia. Ataupun, ui, dia marah. Ui, dia marah, dia serius, dia serius. Kita orang tak akan fikir macam tu tau. Apa yang kita fikir is macam, aduh, kau ni kacau vibe lah. Buat mistake tu biasa lah. Macam kau kena recover. So, korang tak berhak untuk marah dekat diri sendiri, menjerit baling kelab macam tu. Sebab korang tak train setiap hari macam pros. Dan korang tak dapat club tu free sponsored by MST ke TaylorMade ke Titleist ke apa. So, ingat jangan baling club. Kalau korang marah sangat, kau bagi je aku club tu.